Salam sejahtera semua, saya Syukran Namaja dari program Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujian dari Learning Center OUM Miri Sarawak. Ingin membentangkan berkenaan dengan subjek EBTM 103 pengurusan projek. Dalam penerangan saya ini, saya nak berkongsi berkenaan dengan pengalaman pembelajaran saya sepanjang kursus pengurusan projek ini. Yang pertama adalah saya telah mengenal pasti konsep-konsep pengurusan projek yang berguna. Konsep yang pertama adalah skop projek dan catakan. Skop projek merujuk kepada sempadan dan objektif projek yang jelas. Ia membantu memastikan semua pihak memahami apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam projek. Catakan adalah alat visual yang memaparkan garis masa aktiviti projek. Ia membolehkan saya merancang susunan tugas, mengenal pasti kebergantungan antara aktiviti dan memantau kemajuan secara sistematik. Yang kedua adalah dokumentasi dan laporan. Dokumentasi projek merangkumi rekod keputusan, perubahan skop dan laporan kemajuan. Ia adalah penting untuk menunjukkan accountability dan penambahbaikan masa depan. Saya telah belajar menyusun laporan status projek yang ringkas dan padat serta menggunakan template laporan yang betul. Yang ketiga adalah analisis risiko. Analisis risiko membolehkan saya mengenal pasti potensi masalah sebelum ia berlaku seperti kelewatan, kekurangan sumber ataupun isu teknikal. Secara langsung, ia telah melibatkan penilaian kebarangkalian dan impak risiko serta merancang strategi mitigasi seperti plan mitigasi. Yang keempat pula adalah komunikasi projek. Komunikasi yang berkesan merupakan tulang belakang penjayaan sebuah projek. Ia telah merangkumi saluran komunikasi rasmi dan tidak rasmi serta pelaporan berkala pada pihak berkepentingan. Dengan ini, saya telah belajar tentang pelan komunikasi, peranan pemilik maklumat dan kepentingan ketulusan dalam menyampaikan satu projek. Dan konsep yang kelima pula adalah pengurusan masa dan sumber. Konsep ini menekankan kepentingan menjadualkan tugas secara realistik dan menghadirkan sumber yang cekap. Dalam kursus ini, saya telah belajar menggunakan teknik seperti kaedah laluan kritikal CPM dan penilaian beban kerja untuk mengelakkan pembaziran masa dan tenaga. Daripada konsep yang telah saya ceritakan sebelum slide tadi, saya telah menggunakannya untuk aplikasi di tempat kerja. Saya telah membagikan kepada 3 senario. Senario pertama pula adalah pembangunan model latihan teknikal. Dalam projek ini, saya telah bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan pembangunan model latihan untuk geometrik baru. Saya juga telah menggunakan catakan untuk menjalankan setiap fasa projek secara terperinci. Fasa pertama pula ialah fasa reka bentuk, menyusun kandungan teknikal berdasarkan kepulauan palsu. Fasa yang kedua adalah fasa seimbangkan kandungan yang melibatkan pakar subjek untuk menyemak ketepatan dan kesesuaian bahan. Fasa yang ketiga adalah pengujian untuk menjalankan ujian awal terhadap peserta, saran untuk menilai keberkesanan model. Catakan telah membantu saya mengenal pasti kebergantungan antara tugas menetapkan tarikh akhir dan yang realistik dan memantau kemajuan secara visual. Hasilnya, projek ini dapat disiapkan mengikut jadual dan mendapat maklum balas yang positif daripada peserta latihan. Senario yang kedua pula adalah dalam pengurusan bengkel kerja. Saya telah menguruskan bengkel kerja yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang etnik dan negara, bertujuan untuk meningkatkan kefahaman budaya dan organisasi. Sebelum bengkel dijalankan, saya telah melaksanakan analisis risiko terlebih dahulu untuk mengenal pasti potensi cabaran. Antara cabaran yang pertama pula adalah risiko komunikasi akibat perbezaan bahasa dan norma budaya. Yang kedua pula adalah risiko konflik nilai atau perspektif antara pekerja. Dengan ini, saya telah merancang dengan lebih awal langkah mitigasi seperti
menyediakan fasilitator bilingual ataupun dua bahasa, menyusun aktiviti interaktif yang netral dan inklusif, dan menyediakan garis panduan etika komunikasi. Hasil semua ini adalah bingkil berjalan dengan lancar dan peserta menunjukkan peningkatan dalam kesedaran pelbagai etnik dan negara. Senario yang terakhir pula, yang ketiga, adalah dokumentasi technical project. Dalam projek penyelenggaraan sistem pepaipan untuk bahagian industri, saya telah ditugaskan untuk menyediakan dokumentasi teknikal yang lengkap dan mudah dipahami. Saya juga telah menerapkan prinsip komunikasi projek untuk memastikan semua pihak mendapat maklumat diselaraskan antara jurutera, pengurusan dan pasukan operasi. Menyusun pelan komunikasi dengan jadual pelaporan mingguan, menggunakan template dokumentasi yang seragam untuk konsistensi, dan menyediakan ringkasan eksekutif untuk pihak pengurusan laporan teknikal terperinci untuk jurutera. Pendekatan yang telah saya ambil ini adalah secara tidak langsung dapat mengurangkan kekeliruan, mempercepatkan proses tembakan dan meningkatkan ketulusan dalam pelaksanaan sebuah projek. Cabaran yang akan dijangkakan sepanjang menerapkan bahasa projek dalam sesuatu tempat kerja adalah, yang pertama, penentangan terhadap perubahan projek. Sebagai contoh, setengah rakan kerja atau pihak pengurusan mungkin tidak biasa dengan pendekatan pengurusan projek yang formal seperti penggunaan catagan, pola komunikasi atau analisis risiko. Antara punca penentangan ini adalah kebiasaan pekerja bekerja secara spontan dan persepsi mereka bahawa pendekatan formal ini akan melambatkan kerja atau terlalu birokratik. Kesan daripada semua ini akan menyukarkan kerjasama penuh yang akan menyebabkan pelaksanaan projek tidak konsisten dan terganggu. Cabaran yang kedua pula adalah kekurangan masa dan sumber. Dalam sebuah projek berskala kecil atau dengan bajet terhad, sukar untuk melaksanakan semua prinsip pengurusan projek secara menyeluruh. Antara contoh kekurangan adalah tiada masa untuk menyediakan pelan risiko yang terperinci dan kekurangan tenaga kerja untuk menyokong pelaporan berkala atau seragam. Kesan daripada semua ini ialah risiko tidak dapat dikenal pasti dan komunikasi menjadi reaktif dan akan menyebabkan kualiti hasil projek yang kurang. Cabaran yang terakhir pula adalah kepelbagaian budaya kerja. Perbezaan gaya komunikasi, nilai kerja dan harapan antara jawatan atau individu daripada latar belakang budaya yang berbeza boleh menyejaskan pelaksanaan projek ini. Antara contoh cabaran ialah jurutera mungkin lebih suka komunikasi teknikal secara langsung, manakala pihak pengurusan mahukan ringkasan strategik, dan juga perbezaan dalam cara memberi maklum balas atau membuat keputusan. Kesan daripada semua ini ialah akan menyebabkan salah faham, konflik kecil, atau akan menyebabkan kelewatan dalam tindakan susulan. Berikut adalah cadangan saya untuk penambahbaikan kursus ini. Cadangan penambahbaikan untuk kursus pengurusan projek ini adalah tambahkan simulasi projek sebenar dan kajian kes industri tempatan. Sediakan latihan perisian pengurusan projek seperti Microsoft Project atau Trello. Galakkan kerja dalam kumpulan dalam kursus ini untuk memupuk kemahiran komunikasi dan kepemimpinan. Sertakan refleksi individu berkala untuk penilaian pemahaman dan aplikasi konsep. Kesimpulan daripada semua ini adalah kursus ini telah memperkukuhkan kefahaman saya tentang struktur dan strategi pengurusan projek. Saya yakin pengetahuan ini akan menjadi aset yang pentinglah dalam kejayaan saya, terutamanya dalam persekitaran kerja yang kompleks dan berbilang kaum.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.